Pengetua Cikgu Raja Rosli. Cikgu Siti Hafizah. Cikgu Salianti. Cikgu Syafiqah. Cikgu Fazira. Cikgu Fahana. Cikgu Najwa. Ustazah Fatin. Cikgu Shika. Cikgu Wong. Cikgu Farhan. Cikgu Nik Amirul. Cikgu Nadira. Cikgu Nuri. Cikgu Faizal. Teacher Yogesh. Cikgu Verita. Ustazah Ida. Teacher Rushadah. Teacher Malaka Baki. Wanti. Cikgu Zahira. Raina Fatimah. Cikgu Nabila. Cikgu Fitri. Cikgu Galis. Cikgu Azwa. Cikgu Nora Syikin. Cikgu Maizatul Fuzah. Cikgu Mas Linda. Saya beriman. Saya memilih menjadi seorang guru kerana saya percaya dalam diri setiap murid mempunyai potensi yang tersendiri. Saya juga suka berkongsi ilmu dengan orang. Tugas guru ni adalah tugas yang mulia dan saya terinspirasi dengan seorang cikgu saya dahulu yang sangat memberi inspirasi. Budak tanya dengan saya, cikgu betul ke saya boleh? Dan saya jawab, kalau kamu usaha, kamu pasti boleh. Sebab saya percaya setiap anak murid ada potensi. Cuma mereka perlukan seseorang yang percaya pada mereka dan saya nak jadi orang itu. So the reason I become a teacher is because I wanted to have an impact on other people's life and I feel like it's my call to inspire others, insyaAllah. Kunci untuk berjaya adalah kita mestilah berdamping dengan guru, kerana itu adalah merupakan kunci yang paling kuatlah untuk mendapat sesuatu. Kejayaan tidak diukur daripada seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa kuat kamu melangkah apabila kamu jatuh. Jadi, bagi perlulah mengaplikasikan adab dan guru supaya kalian menjadi manusia berguna pada masa akan datang. My advice for Hari Guru is, everyone makes mistakes in their life, but that's okay. You can always start over. Selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru. Semoga kita terus sihat dan berjaya mendidik anak bangsa walau di mana berada.